Tilam ni jenis double. Dia punya ukuran ni, ketebalan dia 25 cm. Korang akan dapat 3 bantal ni. Yang untuk tilam ni korang tak perlu tiup sebab dia ada pump built-in kat sini. Korang nak inflate boleh, deflate boleh, nak on off pun boleh. Lepas tu korang boleh cabut Korang just tarik ni, korang keluarkan. Nampak tu, sebelah bawah ni dia boleh jadikan lampu lah. Satu, dua, dia ada 2 mod. Dia ada macam saiz, yang double ada, yang king pun ada. Yang king tu dia punya ketebalan ni 40 cm, memang tinggi Lepas tu dia ada yang single. Cara nak tutup dia first kali, ni, korang tarik ni, keluarkan. Dalam masa yang sama, korang boleh deflate. Yang ni dia akan sedut, yang ni dia akan keluar. Jadi memang cepat lah. Dalam masa yang sama, kalau korang nak cepat, korang boleh pijak lah. Tekan-tekan sikit. Dia akan keluar dengan laju lah. Dan sekali dia akan jadi macam ni, pastikan yang hujung tu terkeluar, supaya angin yang kat dalam ni dia akan keluar ikut depan tu. Okey, nampak tu. Angin ni korang just keluarkan je. Memang mudah nak simpan dia. Settle Seller tengah buat promosi, cuba korang cek berapa harga yang korang dapat.